this one. Cuba tekan LRC. Dapat apa? Dekat keyboard. Jangan klik dekat sini pula. L dapat line. R dapat rectangle. Okay. What if kalau saya nak tukar shape lain pula, selain daripada bulatan and then rectangle, saya nak bintang ke kan? So nak ubah macam mana? So klik pada shape yang kita dah masukkan and then edit. So kita akan jumpa macam-macam dekat sini. Edit. Okay, tuan-tuan dan perempuan perasan tak benda ni? Ada tak? Ada kan? Cuba try klik. Cuba try klik arrow tu. So arrow tu sebenarnya is actually dia boleh bantu kita untuk add another shape, tapi dia letak arrow. Arrow mana? Tak ada, right click dekat shape tu, right click. Yes. Quick flow. Okay, dan benda ni kita boleh gerakkan dia dan arrow tu dia akan ikutlah. Okay ke? Okay? Okay. Alright, so add elements ni sangat-sangat penting sebab dia membantu kita untuk tambah visual dalam kita punya slide presentation. Alright, so dia ada beberapa cara lah. The first one is actually kita upload, ataupun mungkin the first one kita ambil daripada element ni. Alright, so contohnya dekat sini kan, illustration of your favorite food. Okay, kita boleh tambah dia. So maksud dia dekat sini, kalau kita perlukan visual, kita just type sahaja dekat atas ni. Element. Okay, dan seterusnya kita mungkin yang ni kita boleh masukkan some animation. So kalau animation, klik pada elements and then kita type dekat sini sticker, ataupun kita boleh klik sahaja dekat bahagian bawah ni sticker. Okay, so stiker yang bergerak macam ni, tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang dia akan membantu kita untuk tarik balik perhatian audiens kita yang dah lari. Ngantuk. Kadang-kadang dah mengantuk kan, kita buat talk sejam kan. So benda-benda yang bergerak ni akan membantu kita untuk tarik balik lah the audience punya attention untuk tengok slide kita. Okay, dan lepas tu gambar pula, gambar. And then the last one ni, upload your own photo. Macam saya mention tadi, kita boleh ambil gambar daripada kita punya social media. Contohnya kita klik yang ni. Okay. And then right click, copy image, and then kita balik semula dekat kita punya slide tadi. And then kita klik pada yang hitam ni, kita Ctrl V. So bila kita Ctrl V, dia akan paste terus dan dia akan automatically akan upload lah gambar kita. Alright, so maksud dia kita tak perlu save masuk dalam kita punya storage laptop.